Kenapa British sanggup pertahankan Tanah Melayu? Semasa Perang Dunia Kedua, British sanggup pertahankan Tanah Melayu habis-habisan. Mereka hantar ribuan tentera, kapal perang dan pesawat semata-mata untuk pertahankan satu kawasan kecil di Asia Tenggara ini. Tapi kenapa Tanah Melayu begitu penting? Sebenarnya, pada awal abad ke-20, Tanah Melayu ialah antara pengeluar getah terbesar di dunia. Sejarah mencatatkan bahawa lebih kurang separuh bekalan getah dunia datang dari sini. Selain itu, Tanah Melayu juga kaya dengan bijih timah yang digunakan untuk industri, elektronik awal dan peralatan ketenteraan British. Tanpa Tanah Melayu, industri British boleh lumpuh dari segi bahan mentah. Sebab itu kawasan ini dianggap sangat strategik, bukan sahaja ekonomi tapi juga ketenteraan. Namun British membuat satu kesilapan besar. Mereka lebih tertumpu kepada pertahanan laut dan tidak menyangka serangan dari darat melalui Thailand akan berlaku. Akhirnya, pada tahun 1942, tentera Jepun menakluk Tanah Melayu dengan sangat pantas dan Singapura jatuh tidak lama selepas itu. Kejatuhan ini menjadi antara kekalahan paling besar dalam sejarah Empayar British di Asia.